Kalau kita tak tutup di sana, pencemaran akan berterusan. Jadi kita nak alihkan di sana. Hai, Assalamualaikum, semua sihat. Menteri Besar Selangor, satu tepukan untuk Menteri Besar Selangor atas kegigihan kamu mempertahankan kandang babi tu. Menteri Besar, dia macam ni. Saya ni tak nak lagi bercakap pasal soal kandang babi tu. Memang sebab saya ni orang yang tak boleh nak cakap banyak kali. Sebab saya cepat bosan. Tengok-tengok muka dah perkerut. Nanti cepat tua. Jadi nak cakap dengan senyum. Dia macam ni Menteri Besar. Tak payah kalau sebut aja pasal tu terus macam ni ya. Jadi tak boleh. Tak boleh bela babi. Kandang babi itu secanggih apa pun tidak boleh. Saya kata tidak boleh bela babi di situ. Di Selangor tidak boleh bela babi. Di Perak pun tak boleh bela babi. Di mana-mana pun tak boleh bela babi. Nak bela babi, kalau nak makan, sila import. Selesai masalah. Tak payah bergaduh. Sebab bukan Menteri Besar pun nak makan. Alah, tak sibuklah sangat. Menteri Besar, mari sini. Kita bercakap sesuatu yang boleh mendatangkan faedah bila kita bercakap. Kalau kita bercakap ni bukan nak cakap kosong je. Kalau kita bercakap setidaknya adalah faedah untuk orang lain. Kita ni kan jadi manusia, biarlah kita ni bermanfaat untuk orang lain. Jangan kita je memanfaatkan orang. Ni kalau Selangor ada tanah 500 ekar. Apa kata kalau jadikan ia satu kebun sayur ke yang boleh dapat hasil dalam jangka masa yang pendek. Jadi bila besar, tanah tu luas, peluang pekerjaan pun ada. Jadi rakyat kita pun boleh bekerja. Semua bangsa boleh bekerja. Kalau landang babi tu tak bolehlah masyarakat Melayu nak kerja. Orang Islam tak boleh kerja. Kalau buat sesuatu, tanam jagung ke, tak kisahlah. Yang jangka masa dia pendek. Boleh dapat hasil. Jadi, tanah tu pun boleh digunakan dengan cara yang betul. Kalau kita ni berbudi kepada tanah. Hidup biar berbudi kepada tanah. Jangan kita menjahanamkan tanah tu, letak yang najis-najis yang Allah tak suka. Dah tak payah lagi. Tak payah bincang lagi isu babi ni. Saya dah tak nak dengar lah. Sakit otak ni. Sakit telinga. Tak payah lagi dah. Memalukan je. Allah tengok hari-hari. Apa ni isu? Apa? Isu lain tak ada. Isu babi. Isu babi. Kandang babi. Kandang babi. Kandang babi je. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Buat sesuatu yang boleh menjadikan, yang boleh membuka peluang pekerjaan kepada rakyat sendiri. Wahai Menteri Besar, yang cepat dapat pulangan dia, dapat hasil dia. Jadi kan tak adalah nak menongak, nak tunggu kata babi tu je cepat. Ada lagi benda yang lebih cepat Allah boleh bagi. Bukan babi tu je. Kalau orang kata orang marah. Bukan orang marah. Bila orang dah cakap lembut, kamu tak nak dengar. Lepas tu, nak suruh buat macam mana? Nak suruh sekeh-sekeh kepala ni. Allah, ya Tuhanku. Kamu ni, lagi sekali kamu berbunyi pasal babi tu, kamu siaplah kamu. Lagi sekali kamu berbunyi pasal babi tu, jadi Menteri Besar lagi kamu. Kamu tak percaya ke? Saya cakap. Lagi sekali kamu bunyi pasal babi tu, jadi Menteri Besar lagi kamu. Allahu Akbar. Tu, pergi usahakan. Buat ni, tanam sayur ke, tanam cili ke, tanam jagung ke. Tanam pokok temikai ke. Tanam sayur lah cepat sikit. Tanam tu, pokok-pokok apa tu, sayur
sayur pokok apa tu yang bau tu? Pokok ketumbar. Mahal lagi pokok tu tau. Permintaan banyak lagi. Pokok ketumbar tu. Cepat lagi. Allahu Akbar. Tak fikir dah benda lain. Duduk kat bahagian pertanian, peladangan. Babi juga yang nampak. Sekali lagi cakap. Jentik-jentik.